Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rina daripada Kaisar Pharmacy. Hari ini saya nak share dengan anda semua satu tajuk iaitu urinary tract infection ataupun dikenali sebagai kencing kotor. Okay, so secara umumnya kencing kotor ini adalah jangkitan kuman pada saluran kencing. Wanita lebih kerap terkena jangkitan ini berbanding lelaki disebabkan oleh anatomi ataupun struktur salur kencing wanita lah yang lebih pendek berbanding dengan lelaki. Bukan sahaja pendek tapi ia juga berdekatan dengan kita punya saluran air besar dan juga vagina. E. coli paling kerap menjangkiti area tersebut. Selain daripada itu, mereka yang ada masalah pundi kencing, yang ada masalah batu karang juga akan terdorong untuk mendapat kencing kotor ini. Gejala kencing kotor yang perlu diawasi antaranya adalah rasa sakit ketika membuang, kerap pergi ke toilet walaupun hanya sedikit saja air kencing, warna air kencing seperti cloudy ataupun sometimes dia boleh jadi ada darah lah, dan seterusnya boleh sakit di bahagian pelvis dan juga di celah kangkang. Ada sekali boleh terjadinya simptom seperti demam dan juga menggigil. Rawatan kencing kotor yang paling berkesan adalah dengan rawatan antibiotik. Namun, tidak semua orang akan diberi antibiotik. Sebabkan kita tahu yang antibiotik ni dia boleh menyebabkan resistant antibiotik lah, di mana antibiotik tu dah tak jalan dah sebab bakteria dah jadi kebal. So, dua golongan yang akan diberikan antibiotik iaitu mereka yang ada significant symptoms. Yang kedua, wanita mengandung. Selain daripada itu, semua adalah disarankan untuk minum air banyak supaya dapat keluarkan bakteria dan juga bunuh kuman tu lah. Tapi nak tahu tak, apakah rawatan alternatif yang lebih efektif, yang lebih cepat? Salah satunya adalah kita biasa dengar kita perlu minum cranberry juice. Okay, so cranberry juice yang macam mana yang kita perlu minum ketika kita ada kencing kotor? Okay, so dekat pasaran terlalu banyak cranberry juice, parti cranberry, minuman botani cranberry. Tapi yang mana satu? Sebab kita tahu cranberry ni ada banyak jenis, and then biasanya bila dah jadi jus tu kadar gula tu lagi tinggi daripada extract cranberry tersebut. Saya nak share dengan anda semua satu produk cranberry daripada Divinest. Okay, so cranberry ni kita dapat tengok dekat dia punya ingredients. Dalam ni kita ada cranberries. So cranberries ni adalah high concentration standardized cranberry extract. Yang kita tahu dia punya potensi dia adalah sangat tinggi berbanding dengan cranberry jus yang lain. Cranberries ni mengandungi high proanthocyanidins, pendeknya adalah PAC lah, yang mengandungi A-type linkage. So A-type linkage ni juga dia terkandungnya AAA iaitu anti-adhesive activity. Maksudnya dia dapat elakkan bakteria seperti E. coli daripada melekat daripada dinding-dinding saluran kencing seperti saluran uretra kita, ureter, pundi kencing. Dia dapat elakkan bakteria tu daripada menempel dekat kita punya urinary walls lah. Okay, so seterusnya dapat flush out semua E. coli, semua bakteria keluar daripada salur kencing kita, dan seterusnya dapat bersihkan lah kita punya urinary tract tersebut. And then kencing kotor tu pun boleh beransur pulih. Selain daripada cranberries, banyak lagi kandungan yang boleh membantu untuk UTI ni. Nak tahu lebih lanjut? Sila nantikan next part.